Mengapa Jinwo mengekalkan Ygritte sebagai right hand man atau orang kanannya walaupun Beru jelas lebih kuat? Kita semua perasan betapa Beru sangat berkuasa sejak dia ditukar menjadi Shadow. Sebab itu wajar untuk ditanya, mengapa Jinwo masih menganggap Ygritte sebagai Shadow terdekat dan paling dipercayai untuk begitu lama? Apa yang kita dapat daripada solo level ini ialah kekuatan semata-mata tidak memenangi kepercayaan. Ygritte adalah Shadow Army yang sebenar pertama Jinwo, seseorang yang telah bersamanya sejak awal lagi. Lama-kelamaan mereka membina ikatan yang kuat. Ygritte tidak pernah mengecewakan Jinwo, sentiasa mengikut arahan tanpa teragak-agak dan kekal tenang dalam setiap pertempuran. Dia seperti kesatria yang setia, berdisiplin, tenang dan adil. Sebaliknya Beru berkuasa tetapi tidak dapat dijangka pada mulanya, sering menjadi terlalu emosi dalam pertarungan. Kita juga mengetahui bahawa Ygritte pernah menjadi tangan kiri Ashborn, Shadow Monarch itu sendiri. Bermakna dia mempunyai pengalaman dan penghormatan yang mendalam walaupun sebelum berkhidmat kepada Jinwo. Ygritte tidak mengambil tahu tentang gelaran atau pangkat. Dia berkhidmat kerana taat setia. Itulah sebabnya Jinwo mengekalkannya dekat sehinggalah Balin muncul. Balin sebagai tangan kanan Ashborn mempunyai kekuatan dan pengalaman yang tiada tandingan. Hanya selepas itu Ygritte ke belakang sedikitlah, tetapi tidak pernah hilang daripada pandangan baik Jinwo, di mana taat setianya menjadikan dia tidak boleh digantikan.